Meriah guys. Banyak air bau guys kat sini guys. Bermacam-macam air bau guys. Baju Melayu wajib guys. Nampaknya kita tahu arah haji ke mana. Kita ikut dia saja. Sambil-sambil buat vlog dia pun buat vlog guys. Saya kameraman, dia kameraman saya kameraman. Hey guys. Kita dah ada di tingkat 3. Sebab kita tengok kat tingkat bawah tadi memang tak ada yang kita menampak hati. Jadi kita cuba take tingkat 3 pula. Kalau tak ada, kita pergi ke next destination. Tak ada PT mari sini. Tak ada PT. Nak beli kau ni. Tengok pakaian pun ada. Kan dia. Aku tak ada nak benda. Saya tengok. Kita B40 je. Jom. Anak ini, gawe mas, gawe first ini. Iya nama dia. Dia kat ambil klik sore. Tak masak-masak. Dia dulu murah ke sini apa? Aku tak pernah. Ingat merekod dari pita ke. Okey, kita dah tengok. Tingkat ni memang tak ada. Nombor gini. Kita berada di tingkat 3 lagi, tapi tadi kita tengok dalam Pasifik tu tak ada. Jadi kita try tengok kat butik-butik tu. Kita sebab butik-butik ni kita tak ada lagi, tak tengok lagi. Tak ada saja lagi. Tutup
Aku nak kerana sorang ada. Oh, ya dekat sini pula, dekat Kedimo. Ada tanda tu ni. Kecik go. Ni rekod lagi, tutup dulu. Pah muat go pergi batas tu. Oh, ya, pergi batas. Macam mana? Kalau ada orang kata okey, like, komen di bawah. Kalau okey lah. Buat komen-komen tu. Okey. Iras tu. Aisyah kali. Allah. Okey, sekarang ni kita ada masalah sikit. Kita duduk cabin mall. Tapi kita nak pergi ke kat Erah kat sana. Erah kat sana kan. Boleh tengok ni. Erah kat sana. Tapi kita malas nak lintas jalan sebab banyak kereta. Mana? Jadi macam mana? Aiman dah nak balik dah pukul 4. Sekarang pukul 3.59. Minit lagi Aiman nak balik. Macam mana Man? Rasa Man lah. Man tengok awet pula tu. Rasa Man macam mana? Berbuka sin. Hari ni cari baju Melayu. Tapi kita masih lagi mencari, kita tak putus harapan lagi. InsyaAllah segala pencarian kita akan menjadi. Nah, apa sedang kamu tutup dua tu? City. Sekarang guys, kita tengah memikirkan macam mana nak kita ada kan? 2 kali ya guys. Biasa lah. Dari mak aku. Mak guys. Bulan puasa banyakkan berselawat. Sekarang kita memikirkan macam mana. Tunjuk tepi kan lah. Kau dia kata. Gini lah, boleh tunjuk. Kita sekarang ada masalah macam mana nak lihat. Tengok, dia dah mula ke kaki. Angin balik tu. Kalau Acah tu ni balik. Kalau ke Rasa apa-apa. kan nak lepas balik sore. Sorry ya. Okey. Sekarang ni kita berada di next location untuk pencarian baju Melayu. InsyaAllah di sini kita akan menjumpai dengan harga yang berkualiti dia tak sama. Jom. Ni berapa? Sana kosong. Kalau tahun-tahun lepas ni ada. Mana ni? Apa tu? Pokok bulat. Ha. Tu. Berapa tu? 8 mil. Kaya ni. Kebal. Kembang. Main betul tu. Oh, reformasi. Yo. Oh, gitu. Banyak buat kain betul. Mana? Ini erah kain gini. Oh, tolong juga sih. Yalah dah. Aku kena kembali situ balik. Aku pasal lagu sini. Ampun bukan
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Okey, sekarang ni kita kembali pula ke kabin Mo sebab tak ada baju. 2 kali je. Kita kembali ke sini sebab 2 kali je kita mari. Baju masih lagi tak ada. InsyaAllah untuk kali ketiga ada. Semester lah kiri. Haji ni ada. Bik. Bik lah. Tak ada. Kau pun benda lagi kau. Bik tu lah. Letih lah. Apa air? Mana buku? Zik. Oh, Zik buku. Ada. Berjalan belakang api ada. Berjalan belakang api je. Berjalan belakang api je. Berjalan belakang buku. Iya. Tahun ni agak mencabar tapi kita tetap laksanakan dengan baik. Lapang, nampak air. Level. Mu tengok ada video baru tu. Tak menarik asal. Dia tak menarik ya. Apa nak tampung lagi? Aku tak ada konten. Aku holek mula-mula. Konten ni tak tahu lah. Tu rakai ni. Acah busy. 2-3 kucing berlari. Jadi kita telah pun siap membeli baju Melayu untuk hari ini. Dengan harga rahsia. Dan insya-Allah baju tu akan diguna pakai untuk hari raya. Mei beli dah baju Melayu? Belum. Hari ni tak beli baju Melayu sebab dia tunggu sumbangan daripada masjid mungkin. Ataupun Afiq. Afiq beli dah baju. Afiq bisu. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Polisi. Kami punya pusing dok ke bimo. Sekejap Raya kan hari. Dah raya.
Buat apa istimewa ni. Kasi tengok kamera. Pi. Beres Pi. Ha? Mantap. Licong. Licong pergi. Makan hari ni. Lepet. Pi je kaki. Bahasa Inggris. Okey, Aziz shift. Sekejap. Cepat. Nampak. Akhir pedih mak Amin. Bahagia.